orang yang dapat mendengar ikan. Di Terengganu ni memang ada yang dikenali sebagai juru selam, ataupun kalau kita dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai fish listener. Ada banyak kampung seperti kampung di Penari, kampung di Dungung dan pelbagai tempat lah di sekitar pantai Terengganu ni. Pada zaman dahulunya ramai antara mereka adalah juru selam ataupun kita gelar sebagai fish listener. Dan seorang juru selam yang ada di Setiu, yang itu agak unik kalau kalian nampak. Dia boleh menyelam dengan masa yang agak lama dan dia boleh dengar ikan apa. So biasanya kalau dia nak ke laut untuk memuka ikan, biasanya dia akan terjun, menyelam, mendengar. Bila dia dengar tu dia tahu, okey, ini adalah ikan gelama ataupun ini adalah ikan selayang ataupun sebagainya lah. Kemudian dia akan letak buka begitu. So kehebatan ini adalah mungkin tradisi lah daripada zaman dahulu lagi. Sebab dulu dia tidak ada ultrasonik apa dipanggil GPS atau apa. So sekarang ni dah ada teknologi itu. Tapi dulu itulah keunikan penyelam pada waktu dahulu.